untuk guru tenaga universitas, terus kepada Rektor Aceh SCF dan dua lagi kepada adik pelajar Padang. Itu kami ini sebagai satu lembaga guru yang dinamakan lembaga guru untuk kedamaian daripada Padang ini. Oleh kerana saya hari ini daripada UIN Aceh. Oleh kerana saya pun cakap bahasa Melayu tapi Melayu Patani. Melayu Patani boleh. Mungkin kena translate kan. Oleh kerana saya pun didikan di sana, didikan akademik siap asal dari Sabah. Oleh kerana dengan nama saya pun tak samakan dengan arti. Oleh kerana dengan bahasa siap. Di sini saya ingin menunjukkan kepada pendidikan Islam di sini untuk dibimbing atau disupport pendidikan di sana. Oleh kerana al-Islam, saya rasa persaudaraan daripada Patani dan Aceh sebagai persaudaraan. Oleh kerana Patani dan sebuah kolonial siap. Oleh kerana saya rasa Patani, saya sebagai orang Patanian dan Patanian, bukan orang siap. Tetapi di sini saya pun cari maklumat, cari cara untuk nak bimbing masyarakat melalui pendidikan di sana. Tetapi secara asimilasi daripada siang terhadap Patani, mungkin kata saya pun saya dan masyarakat di sana masih lupa. Oleh kerana dengan polisi publik daripada kerajaan di sana. Sinilah saya besar hati kepada rektor dan guru ada sini untuk bimbing lembaga kami kepada pendidikan Islam dan hanya kepada teknik-teknik terhadap guru. Oleh kerana pada peranan kami daripada 45 orang di sini, di ini ada 22 orang dan satu lagi kepada Makian 20 lebih dan kami di sana hendak tamat ilmu pengetahuan dan teknik-teknik sebagai guru untuk mengangkat taraf guru untuk pergi bimbing masyarakat di sana. Oleh kerana besar hati pendidikan di sana, kalau tidak guna sosiologi pendidikan, mungkin kata al-Islam mungkin habis. Saya besar hati untuk bimbing bersama dan sebagai support pendidikan di belakang kami. Dan saya pun mungkin ada rasa Aceh Darussalam, Patani Darussalam mungkin persaudaraan. Mungkin ada sedikit dulu kalam, kalau tak faham ada di sana ada guru sini lulusan daripada Indonesia, ada Jogja, ada Medan dan lebih kurang. Itu saya ni pendidikan akademik siap di sana. Tetapi identiti Melayu masih boleh cakap bahasa Patani. Dan dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.